Mestikah aku begitu semuanya yang aku punya. Tak pasal Habis tu kau terima? Tak. Tapi babe, bila aku fikir aku dapat allowance, at least boleh cover sikit duit study aku. Babe, aku rasakan ni mesti ada kena mengena dengan duit 100 juta ringgit tu. Sebab itu dia pujuk sangat engkau suruh duduk dengan dia. Aku fikir macam tu juga, tapi dia nak baik dengan aku pasal duit tu. Ambil lah, ada aku kisah. Ambil lah. Kau selamba nak bagi 100 juta ringgit tu kat dia, kau hilang akal ke apa? Yang kau ni, kau nak mikrofon ke apa sekarang ni? Semua orang kat Gombak tahu aku dah 100 juta. Tak adalah, babe. Aku rasa sepatut-patutnya duit tu... aku rasa sepatut-patutnya duit tu kau simpan. Bukan dibagi sama orang lain. Kakak jangan bimbang. Butang akan jaga kakak. Butang akan bahagiakan hidup kakak. Dek, ni yang aku nervous ni. Boleh? Apa sebab tak boleh? Sebab Naimah special. Butan ni macam-macam lah. Banyaklah Butan punya special. Orang tu pun lepas mak Butang meninggal. Oh. So, adik-beradik Butan berapa orang? Butang tak ada adik-beradik. Pakcik? Tak ada. Makcik? Atuk, nenek? Mana? 10 kali saya tanya budak mana ni. Bos? Bos? Cepet. Takkanlah Butan tak ada sesiapa kot. Kawan? Tak apa Butan, tak apa. Macam ni. Besok kalau Butan free, kita pergi tengok wayang sama-sama nak? Ada. Naimah. Cuma Naimah je kawan yang Butang ada. Sepanjang hidup Butang. Sepanjang hidup Butan? Naimah. Terima kasih sebab sanggup jadi kawan Butang. Terima kasih Naimah, terima kasih sangat.